Tak ada. Kan kita ada regulasi lagi aktivitiku. Okey. Daripada situ lah kita bertarik pula. Minggu yang pertama kita buat uniform. Minggu depan pula satu minggu satu lagi kelas satu anak permainan. Gitu je lah. Kalau Dia dah ayah dah announce siapa yang apa nama yang berminat saja mari tak semua murid sama wajib tak. kalau budak tu jenis yang malah nak pergi aktiviti kita kan? Kita kerja sama dulu harus ni. Sebab biasanya murid yang malah pagi petang, dia akan malah juga pagi pagi. Dia melibatkan hand. Jadi kita akan arahkan hand supaya dia dengan kaunseling, dia pergi. Dia sendiri akan pergi melawat murid tu. Memang tanggungjawab dia, murid semua tu. Jelas tak ni? Kalau satu untuk pendekatan buat macam Januari ke. Oh, dah boleh. Gini. Dia, bila kita buat keluar, dia macam-macam kerumitan itu. Nombor satu, kita kena ada surat kebenaran penjaga. Bila dia nak pergi luar, maksudnya dia penyakit tu. Mau nak mati dan lock ke benda. Daripada surat feedback balik dia ada. Saya tidak membenarkan anak saya membenarkan. Kan ada ruang potong-potong. Macam sudah awal balik sedikit-sedikit lah. Itu dia yang penting tu. Kalau kita bawa pihak sekolah, bawa murid yang murid tahu yang nak kata tak benar, kita salah. Kita dia. Senang ke tak? Awak akan hadapi je. Hati-hati situ. Saya mau usul sebelum dia dah tahu. Siapa lagi? Kita. Berapa boleh potong mana? Dia tahu kita kan mau kita beri. Berapa boleh dipuli aja. Tengah-tengah boleh saya, tidak benar. Mau dia lebih tahu penyakit apa dia ada. Ada yang gitu. Boleh pak. Saya mau molek juga. Iya, kena tengok molek. Tadi soalan? Macam mana? Oh, tidak. Jelas. Terima kasih.